Macam recap saya punya apa tu, saya pada masa kecil dulu. Yalah, saya rasa semua orang pun ada inner child sendiri dan boleh relate lah. Nanti korang boleh relate tak? Sangat. Satu lagi, kat mana shoot ni lawa sungguh. Kincai. Tapi alhamdulillah sebab masa tu dalam seminggu tu memang hujan. Oh. Hari-hari direct. Satu hari tu tiba-tiba tak hujan langsung, langit cerah kan. Apa je kan? Hujan. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki untuk Kai Bahar. Dan saya takkan terkejut kalau lepas ni ramai orang pergi Skinchan semata-mata nak pergi dekat pokok. Dia panggil pokok Kai Bahar lepas ni. Okey, ada tak yang nak pergi nanti? Nah, okey, nanti kita buat trip, okey, pergi ke Skinchan. Semata-mata nak gambar pokok. Ya, boleh. Saya dah cakap dah, saya tanya dekat production yang cakap saya nak ada satu kata pokok besar satu je sebab saya pernah pergi tapi tak tahu kat mana tempat tu. Macam saya jumpa. Saya jumpa alhamdulillah kat situ. Tepukan kemudian juga untuk ini yang berjayakan. Semua sekali lah yang berjayakan. Saya rasa memang satu music video yang sungguh menyentuh hati, disentik hati kita begitu. Tapi sebenarnya hari ini kita ada juga surprise. Sekejap sebelum tu kan, dalam music video ni juga orang kata ada juga orang kata ikut daripada tim saya dan production juga lah. So kata macam saya just present apa saya nak, diorang ada input beberapa idea juga. So sekali ini kerjasama semua. Bekerjasama. Kadang kerjasama takkan jadi macam ni. Apa yang penting? Kerjasama. Okay, maybe last sebelum kita move on to the next one, kata-kata untuk semua yang menjayakan music video. Okay, pada first kali thank you Sony Music kerana orang kata memberi peluang kepada saya. Dan saya tak sangka lah hari ini ada visi yang orang kata sangat keren lah bagi saya kan. And then saya rasa macam bersyukur sangat sebab sebelum ni saya rasa macam pernah je buat visi tu kan. Untuk kali ni saya rasa macam betul-betul sangat proud untuk diri saya. And untuk lagu yang seindah ini, lagu yang saya boleh katakan sebab first saya dengar demo lagu ni, memang saya suka. Dia punya melodi, and then dia punya kata-kata dia terus sebab bila first time mesti ada kena dengan semua orang tu. Jadi thank you so much lah kepada tim saya, manager saya, stylist saya Ahmad dan juga kawan saya yang tolong untuk menjayakan video ini. And thank you so much kepada pihak media hadir pada hari ini. And of course kepada keluarga saya yang tercinta. Yes, sebenarnya ada lagi yang special sebab saya kata jarang-jarang dapat yang macam ni. Saya kata sebenarnya kan semua pun sayang Kai Bahar. That's why kita ada surprise untuk Kai. Okay, kita nak Kai saksikan ada satu video. Maybe Kai boleh duduk kembali. Oh, yang cakap video tadi tu kan? Ada special. Video special. Kai macam video apa ni? Okay, special surprise dari Kai. Bukan dari Kai Bahar, untuk Kai Bahar. Ayo kita saksikan.